Hai guys, so sekarang kita berada di Littar Cherry and hari ni kita akan test drive Jayco J5 EV dan juga petrol. So jom kita tengok macam mana kereta ni. Sebelum drive, kami akan debrief dahulu. Inilah track yang akan saya test drive nanti. So ini Jayco J5 ICE yang kita akan test, so let's go. Mula-mula, pemandu profesional yang akan guide kami dan barulah turn saya untuk drive. Cuba dengar bunyi enjin. Recik, memang puas. Braking dia agak kurang responsif masa mula-mula tekan, but still kereta ni masih stabil dan boleh dikawal. Masa cornering, handling dia rasa tight dan easy untuk dikawal, so saya rasa kereta ni sangatlah sesuai untuk pemanduan yang lebih santai. Okey, kita dah selesai test drive Jayco J5 ICE. Sekarang kita test pula EV. Kereta ni dia lebih berat berbanding petrol, so handling dia lebih smooth dan memuaskan. Suspension EV ni lebih lembut berbanding ICE, so masa lalu jalan yang berbongkol tak rasa bumpy sangat. Sesuailah untuk jalan-jalan Malaysia. Based on my opinion, saya rasa dari segi handling saya akan pilih Jayco ICE, tapi dari segi suspension saya prefer EV. So, korang suka yang macam mana? Cuba komen.